Lelaki berpakaian wanita guna tandas perempuan cetus perdebatan. Seorang influencer dan gemar memakai pakaian berlainan jantina bernama Brian Wee telah memuat naik video di TikToknya yang memperlihatkan dirinya memasuki tandas wanita di lokasi yang tidak diketahui. Di dalam video itu, tandas tersebut kelihatan kosong sahaja. Tiada kelibat seorang wanita pun pada ketika itu. Dia juga siap berseluruh dengan berkata, wanita memang kena guna tandas wanita. Tindakan berani lelaki tempatan itu langsung menimbulkan perdebatan sama ada boleh seseorang berjantina lelaki masuk ke tandas wanita dengan alasan berpakaian wanita. Majoriti melihat ini merupakan satu tindakan yang salah dan tidak bertanggungjawab kerana individu terbabit masih dikira sebagai lelaki dan selayaknya masuk ke tandas yang disediakan mengikut jantina. Ladies 就要去 Ladies 的厕所。说什么东西？我不是人妖哦。